Color dekat Beza aku ni memang cantik, tapi di sebalik cantik yang korang tengok ni ada benda yang aku nak tunjuk dekat korang. Tak sampai pun setahun lagi aku dengan color ni, korang tengok memang betul-betul kecewa aku tengok dengan benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni bukan soal salah color, tapi sebenarnya hasil kualiti kerja. Bila color cantik tapi kerja pula cincai, inilah hasil dia yang korang boleh tengok. Untuk lips yang korang tengok dah sopak ni, sebenarnya footage ni aku ambil seminggu selepas aku cat kereta. Kalau orang yang betul-betul master, bila dia tengok cat aku sopak macam ni, mesti dia tahu apa punca cat aku jadi sopak macam ni. Yang ini pun korang boleh tengok habis semua sopak. Kalau tengok dengan mata kasar, macam-macam benda korang boleh jumpa. Yang ini pula tak sampai setahun dah jadi bertumpuk-tumpuk dekat bahagian bonet belakang. Bahagian side skirt ni dah 2 kali aku hantar repaint, tapi masalahnya aku dapat benda yang sama, jadi juga kulit bawang. Yang master mesti tahu apa punca sebenarnya yang jadi sampai kulit bawang macam ni. So, memandangkan dana aku dah cukup, terus aku bawa pergi dekat Bro Auto Paint Garage untuk cat yang baru. Sebenarnya dah lama aku berhajat nak tukar cat baru, tapi benda ni bermain dengan modal, tak boleh nak rushing, kena pelan-pelan. Dan ini merupakan starting progress yang diorang akan buat. First kali diorang akan buat QC dulu dekat semua bahagian kereta aku. And the next, untuk pilihan colour aku masih lagi belum decide. Aku terpaksa minta tolong Angah ni untuk pilihkan colour untuk aku. Dekat sini ada beribu-ribu colour yang korang boleh pilih. Korang nak custom pun boleh, korang nak pilih yang sedia ada pun boleh. Dan kenapa aku pilih untuk hantar dekat Bro Auto Paint Garage ni? Sebab sebelum ni aku dah pernah hantar kereta wife aku ni dekat Angah untuk buat touch up balik bonet yang pernah aku pakai spoiler sebelum ni. Dan aku boleh cakap hasil dan kualiti kerja dia memang perfect. So untuk colour lama aku ni korang boleh lupakan. Lepas ni aku akan tunjuk satu persatu progress baru untuk colour baru dekat kereta aku. Korang stay tune je. Bye bye.